Pasaran kereta recon memang sengit, tak dinafikan. Ramai orang buang harga. Nak jual kereta SC bawah 200 memang boleh dapat. Tapi yang kita dekat belakang ni bukan SC biasa. Orang kadang-kadang salah uh, compare. Dia salah compare antara ada JBL dengan tak ada JBL. Sebenarnya ada JBL, beza pun dekat 20,000 ke 30,000. Untuk pemasangan full sistem JBL pun dalam 30,000 yang siap dengan auto parking. So takkanlah second hand dia harga sama dengan yang tak ada JBL, betul tak? Let's go, kita review kereta belakang ni. Sebelum tu, pastikan dapat yang kereta grade original, mileage original dan duty dibayar penuh. Pastikan nak cari recon, cari dengan Nabil. Berminat, cari Nabil sekarang. Untuk kereta depan mata abang ni sekarang, yang abang akak tengok ni, saya tunjuk satu-satu ni. Semalam ada satu customer datang, dia test drive and then di survey dekat KL apa semua, dia dapat harga bawah 200, dia kata 2021. Tapi bukan tu yang kita nak cerita. Dia comparekan dengan yang tak ada JBL sound system. So memang berbeza sangat. Kalau kita nampak apa beza utama untuk JBL sound system, dia datang complete dengan ada blind spot monitoring. Lepas tu ini dia JBL sound system. Dia datang dengan, tak silap total ada 13 ke 14 speaker. And then kapet mahal, Artina, seat fully leather. Yang ni abang dengan akak kena tahu, mileage original kita 42,000 sahaja. JBL sound system datang dengan sunroof dan moonroof. Selain dari itu, kereta ni lengkap dengan auto parking. Ni namanya auto parking. So, sampai mana dia punya tahap kesedapan bunyi tu? Let's go, kita try untuk discuss. Sebelum tu, kita try start dulu. Okay, kita dah start. Nampak? Dia sound system dia pakai JBL original. Dekat sini dia ada logo JBL. Speaker dia depan ada 3, pintu kiri kanan. Lepas tu belakang ada 2. Lepas tu dekat bumbung ada 2. Dekat boot ada 1. So banyak jugalah. So dekat pintu kiri pun, kanan pun ada JBL Twitter. So memang banyak. Kita tengok dulu suara dia macam mana. Dengar. Clear tak clear? Kita rasa macam stage punya feel tau. Sebab speaker dia keluar dekat depan. Dia naik dekat dashboard punya suara. Memang sedap. So kalau abang-abang yang berminat, memang kena carilah. Memang kena cari yang ada JBL macam ni. Tak payah modal 2-3 kali. Sebabnya sound system untuk dia, kalau abang pasang kat luar, yang bukan high end grade pun, untuk full system yang ada macam ni, saya ada Twitter, saya ada front speaker, center speaker, dekat-dekat 8 ke 10 ribu. Tidak termasuk yang ada brand macam ni, JBL. JBL biasa lebih mahal lah. Dengan sound system dia, dengan dia punya infotainment. Infotainment dia ni pun original, dia memang ada setup-setup tertentu. So memang special lah. Dia punya setup dia memang cantik lah untuk dia punya sistem. Lain tu dia ada 360 camera, dia ada automatic parking. Yang ni untuk automatic parking. Yang ni 360 camera. Memang clear, dah tak payah 2-3 kali buat. Kalau macam saya pun tak suka kereta tu di modified. Saya lebih, kalau ada duit, memang akan beli yang original macam ni lah. Kalau ada duit lah. So yang berminat nak dapatkan kereta ni, harga kita nak jual murah saja. Kita jual dengan harga 213,000, boleh nego sikit-sikit. So berminat boleh hubungi saya di 0177145604. Ingat recon, ingat Nabil. Cari recon, cari Nabil. Pastikan grade original, jangan terkena yang grade tertipu ataupun mileage adjust. Yang ni mileage original, jangan risau. Kalau pakai sekarang, at least boleh tahan dekat-dekat 100 lebih ribu km baru tukar balancer. Sebab untuk model baru,
2.5 dia tukar balancer 150,000 km. So, berminat call dulu.